dan seduh kopi. Hari ni kita nak pergi hiking. Sepatutnya semalam kita orang pergi, sepatutnya hari ni pergi ni air terjun Pelangi, tapi semalam guide tu, Abang Rizal tu cancel kan sebab hujan malam. Air sungai naik. So hari ni tukar plan, kita pergi ke hiking kat Bukit Panorama. Okay, let's go. Ni lah homestay. Ni lah homestay yang kita duduk. Homestay Celit, bukan homestay, Celit Toki Adin. Masuk ke Pasir Puteri tu. Cantik lah, mendamaikan. Ada depan pemandangan, ada bukit. Ini suasana pagi, pukul 6.30 pagi sekarang. Dia nak pergi hiking Bukit Panorama. Jom. Okay, kita dah sampai bukit Trailhead Bukit Panorama. Oh ni, nampak dia. Selamat datang Bukit Panorama Sungai Lembing. Kita nak pergi hiking. Jom. Kita pergi hiking, jom. Jom. Yo. Yo. Yeah, yeah, yo. Setting ada tangga. Tangga. Okey. So tangga pacak. Hai. Starting. Starting dah macam dah. Ada mana otak dia. Starting dah mencanak macam ni. Sampai ke atas. Okay. Boleh. Come on. Oh, Syukri, come on. Ada 9 minit. Dah 9 minit naik tangga. 9 minit naik tangga. Hadiahnya heartbeat dia tak sampai 100 pun. Aku punya heartbeat dah 140, 150. Teruk stamina. Dia pelari maraton boleh lah. Aduh, sikit lagi sampai kot. Macam dah lapang ke apa kat dah tu. Dah lapang. Sikit lagi, jom. Jom, sikit lagi. Sampai penduk. Ni trail dah tak ada. Gambar tanah. Tangga sampai sini je. Yap ni, kabus. Oh. Okey. Jom kita teruskan perjalanan. Okey. Jom. Harap-harap dapat tengok orang kapek lah. Tengok cuaca bergabus, malam hujan lebat. Depan tu macam ada tangga lagi. Okey. Ini start tangga balik. Ya, terus tangga balik. Okey, come on, boleh. 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 Cantik. Lebih kurang 7 minit dah kita naik tangga. Ada lagi tangga macam tu. Okey, jom. Oh, cantik. Orang kapek. Oh, cantik. Ada lagi. Sikit.
Dah 26 minit. Banyak tangga dah. Pacak. Sedih. Pacak. Memang tangga dia tak ada penghujung. Menaik je. Ada hujung kat atas tu. Ada penghujung. Okay. Bila sampai atas. Okay, come on, boleh. Boleh. Dia lawan dia campur dalam tangga. Tu trail yang berbatu lah. Tu atas tu macam tangga balik. Kita dah 33 minit hiking. Banyak berhenti tadi. Penat. Lama tak hiking. Dah sampai cabang ni. Kat pondok ni. Okey. Ni dalam tangga. Alhamdulillah berjaya sampai sini. Burn calories by hiking. Pondok rehat. Kita tahu jalan mana satu ni. Kiri ke kanan. Jalan ni ke mana? Ke kiri ya? Okey, kita masuk ke kiri ni. Bukan yang kanan Bukan yang ni. Yang ni rasa sebab yang ni kata, orang kata view lawa lagi kat sini jalan ni. Yang sana tu kurang sikit. Okey, jom kita tengok view yang lawa tu. Okey, pada jalan tu View yang lawa tu ke kanan. ada dua sempang, kiri dan kanan. Kalau kita study video orang-orang, dia lalu ke kanan ni lah, ke view yang lawa tu. Okey, insya-Allah, jom, let's go. Oh, denai dia lawa. Denai dia clear. Cantik. Dalam perjalanan pun sini pun ada view sikit. Ni hati-hati lah. Jalan dia licin, berbatu. Baik Pakai tongkat? Takut. Masih belum sampai ke puncak lagi. Masih dalam perjalanan. Mulai denai yang lawa ni. Cantik denai. Okey kan? Cantik kan? Gembira tak? Gembira. Wah. Gembira saja dia buat hiking dia ni. Benda kesukaan. Memang sukalah. Selain benda makan. Hiking adalah. Senang je membela dia ni. Bawa hiking je. Bawa hiking, bawa pergi makan. Okey, dah nak sampai puncak dah. Sikit lagi. Oh, betul-betul. Oh, berjaya. Okey, orang rumah. Oh, cantik. Cantik. Terus sekolah. Oh, kat sini pun ada view lah. Okey, awan kapet dah mula terbuka. Kapet dia dah mula terbuka pada jam
8.18 pagi. Dia dah buka kapet dah. Tadi Nampak sungai. dah nampak sungai dah nampak sekolah. Okey, sekejap lagi kita nak turun. Okey, kita mula turun. Kita bergerak, kita nak pergi ke try tengok viewpoint yang lain. Orang kata viewpoint yang tak lawa tu ke apa tu, nak pergi tengok jap. Nak masuk ke situ juga. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Turun dia. Naik kemana laju dia ni. Kalau turun, ni dah punca kalah trail run ni. So, kita sampai simpang tadi tu. Ada satu jalan sini tadi, yang kiri tu. Kita nak naik atas, tapi betul ke boleh? Kalau dah tutup laluan. Boleh dah, cuba. Okey. Cuba Jom. Kita explore Bukit Panorama. Bismillahirrahmanirrahim. Dah sampai sini ah, ada tempat pencawang. Baru. Oh, pencawang. Mana? Tak apa benda. Ada tempat pencawang je. Tak ada apa pun sini. Ada macam pencawang, radio ke apa. Cakap ni je lah. Okey, jom turun balik. Tak ada apa pun. Ni batu tanda aras kot ni. Itu tak ada yang dia punya signboard tu. Nampak. Yang tadi itu dah lalu, tak ada apa. Ada pencawang dah macam tinggal je. Okey, sekarang kita lalu yang jalan ni pula. Ini tadi jalan kita datang. Nak turun balik pun jalan yang sama. Jom kita pergi tengok jalan yang ni. Yang orang kata view dia tak berapa lawa sangat tu. Kita nak tengok juga, explore, jom. Okey, dia ada tempat duduk lah kat sini. Sebelum on the way jalan tu. Dekat je kat sini. Dia ada view lah agak. Ada view juga. Jom kita teruskan lagi perjalanan kita. Sampai ke mana jalan ni? Denai ni. Dia ni ajak turun tepi ni pula. Sana tu dah sampai dia punya tempat tadi. Tapi kita turun bawah ni dulu. Tengok apa yang ada. Ada view apa. Betul. View dia ini je lah. Okey dah. Nampak ada window. Ada window kat sini. Okey. Cun. Tidaklah kalau ramai benar-benar ini. Kita jalan dia lagi. Okey, dah sampai tempat Bukit Panorama. Oh, tapi sini ada dia punya ni lah. Dia punya signboard Bukit Panorama. Lagi colourful lah. Cuma view ni tak ada lah. View untuk sini macam nak untuk bergambar je. Kalau nak untuk view yang pemandangan kat sana. Sini mungkin untuk tempat dia bergambar je. Okey. Kita gerak turun. Dah. Nampak tadi tak pause. Tadi tak pause lah. Jom. Kita start turun tangga. Ni lah tangga yang belah kiri lah balik. Tangga yang tak ada penghujung. Ada penghujung. Sampai hujung tu. Seakan-akan tak ada penghujung. Dah nak sampai dah. Setelah naik bukit memacak tadi. Jom. Oh, tak ada ambil video dekat tu. Bukit Panorama pun. Tak ada. Oh, tergambar je. Jom sejam setengah pergi balik. Pergi balik sejam setengah. Alhamdulillah, berjaya. Berjaya. Tak ambil. Tak berani. Dia nak pergi Jambatan Gantung. Sungai Lembing. Jalan kaki je. Boleh. Boleh, hati-hati lah.
Betul. Boleh. Sayang. Kan saya kata. Kenapa? Boleh lalu. Boleh lah ni. Awak pijak pun tak betul. Pijak papan baru ni. Oh, sampai sini. Agak gayat dia jambatan dia. Dah takut. Udah takut. Sungai Pahang ni. Bukan sungai apa, Kenau. Sungai Kenau. Kita teruskan perjalanan lagi. Kita orang jalan kaki je. Pergi jambatan gantung tadi. Ini kita orang sekarang nak pergi ke Pasir Puteri. Dekat sungai tu ada pasir. Nama sungai tepi tu Pasir Puteri. Tempat pergi lah. Jalan kaki je. Ada lebih kurang satu tu. Tak sampai 1 kilo pun daripada tempat kita orang menginap. Nah, 900 meter, 700 meter dekat je. Okay, jom. Cantik kampung ni. Cuma dia banyak tak lembu lah. Jalan ni kena berhati-hati lah kalau jalan kaki. Kambing. Kambing banyak. Kita orang dah sampai ke Pasir Puteri. Tapi macam tempat dia terbiar kan. Macam dah tutup tempat ni. Dah tak ada tempat. Dah tak ada lah tempat mengkelah. Sebab apa tak tahulah. Ni adalah tempatnya Pasir Puteri. Toilet. Oh, cantik lah ni. Macam beting pasir kan? Dekat sungai. Ni batu-batu sungai ni. Cantik. Oh, tempat tu boleh mandi sini. Kita berada di tengah-tengah beting pasir. Bukan beting pasir ni, beting batu. Semua batu-batu sungai di bawah ni. Kat arus sungai dia belah sana. Oh, cantik ni. Pemandangan dia. Tapi ada signboard dilarang mandi. Di kawasan ini berbahaya. Hashtag kita jaga kita. Ini dalam ke, deras ke, saya tak tahu lah. Oh, air dia macam deras jugalah. Berpusing-pusing, berputar-putar kot. Mungkin dilarang mandi tu sebab bahaya. Cantik ya. Hari ni kita akan pergi ke, kita sekarang berada di hutan Lipo, Sungai Pandan. Nak pergi mandi air terjun apa? Air terjun Sungai Pandan ni. Kan? Okey, jom. Kita nak tengok apa dekat sini, tengok review tempat-tempat dia macam lawa lah. Meranti Kuantan. Jom. Okey, nak ke air terjun tu, dah nampak dah, sikit dekat je. Kat atas tu. Tengok sini. Ada apa sini? Oh. Benda ni lah yang bunyi kan air terjun. Oh, bukan terjun, benda ni bunyi. Terjun kat atas. Cantik lah sini. Duduk santai-santai keluarga. Kat atas tu. Haa. Ada kedai-kedai makan, tandas kat sana. Oh, dia ada laluan macam tangga dengan tak tangga lah tu. Nampak tu? Ada laluan tangga dengan tak tangga lah. Oh. Jom. Dia ada surau juga. Dia sediakan surau nak solat. Ni ada surau. Ada pondok-pondok tu. Ada tempat lepak. Dia ada pondok pangkin lepak. Okay, sekarang kita akan naik tangga lah. Terjun Sungai Pandan Waterfall.
Sungai Pandan. Larang bakal tanpa arang. Awak patuh, kami tak halau. Ni, air terjun Sungai Pandan. Tangga lagi. Fenomena kepala air Ha? yang sebuah pada. Okey, jom kita ke air terjun. Air terjun ni kena naik tangga dululah. Kena mendaki sikit. Lebih dekat je kot. Sini dah nampak dah air terjun tu. Zon larangan membakar. Tak boleh buat BBQ ke kat sini. Bakal boleh kat bawah. Ha, kat bawah eh. Air dia warna hijau ah. Air dia warna hijau eh. Nampak ada. Nampak tak? Nampak? Oh, air dia warna hijau. Oh, cantik. Jom. Ha, tu dah nampak air terjun dah. Ha, ada macam gantung-gantung tau. Wah, cantik ah. Cantik kan? Nanti Wah. Gembira? Baik-baik, pupuk. Kepala. Nak lalu kat jambatan gantung ke? Nak lalu kat jambatan gantung ke? Ha, jom. Kita lalu kat jambatan gantung eh? Wah, maksimum 7 orang maksimum 7 orang saja. je. Naik-naik ramai-ramai roboh. Roboh eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Wah, cantik lah. Wah. Cantik lah. Cantik kan? Subhanallah. Cantik air terjun. Cantik. Cantik. Akan gambar lagi kan? Ha. Wah. Cantik. Wow. Mana tu?
Oh, ini makin dekat. Dekat bawah. Oh, cantik. Oh, cantik. Dekat dalam pun. Ya. Tak pinggang aja. Jauh lah ni. Wah, cantik. Oh, kita mau pergi depan-depan. Dekat dengan air terjun ni tadi. Dia tak dalam pun sampai ujung ni. Dia pasir je. Sejuk kan? Wah, cantik. Ada pelangi tu. Tak dapat dia tu yang pelangi pun sini pun ada pelangi juga. Makan nasi minyak Penangan dengan air terjun. Mantap sekali. Nasi minyak beli dekat kampung Sungai Kuala Tenau tadi. Warung di hitam putih. Warung di hitam putih. Repeat makan. Memang sedap. Memang sedap situ. Recommended. Okay, jom. Sekarang kita gerak balik ke chalet ni. Aduh. Gerak. Sebelum nak balik lagi, kita nak pergi explore hutan Ipoh jom. Kita pergilah jalan sing-sing kat bawah kan. Lepas tu ni kita gerak balik. Sebentar nak tunggu seluar baju kering. Jom, cantik lah. Tapi awan macam mendung dah ni. Gerak balik cepat. Teruk kepala air. Okay. Kita jalan pada jembatan gantung tadi. Terlintas. Biawak. Apa tu? Dia lari. Oh, ni cantik lah. Ni kolam dia biru sikit. Jom. Dah, dia dah lari dah. Kawasan ni macam cetik sikit lah. Sesuai untuk kanak-kanak kot sini. Tapi sana tadi kat air terjun yang jatuh tu pun tak dalam pun. Budak-budak kecil main kat situ dengan pelampung kat lengan tu. Yang tu pun pasir cetek je. Ni memang sesuai lah untuk bawa budak sini. Tak dalam pun. Cuma kat sini tak ada orang mandi kot ni. Tak rupa macam sungai pun dia dah diam je airnya. Mana jambatan dia? Ada jambatan? Ni jambatan ni dah roboh lah. Okay, belah sana riut. Sini pun ada tempat mandi. Okey lah.
Ini pun tempat kanak-kanak kak. Cetek lah sini. Oh, tu dah nampak jambatan dia. Yang dikatakan tadi tu. Betul lah. Oh, ni dah jambatannya. Nak mentas ke sana. Ke parking kereta sana. Tu cakap. Ni hutan simpan. Ni tak boleh masuk-masuk sekati. Awak pula nak pergi hiking kat dalam ni. Main suka hati je nak pergi hiking. Tak ada permit. Ni macam masih. Ni kalau cuci sekolah ni penuh ni. Tak ada rupa ni. Cuci sekolah penuh ni. Naik atas pula ni. Mana dia nak pergi ni? Nak explore tanya. Tak apa kat ni. Ni tempat apa? Tempat perkhemahan ke? Ni ada macam bekal-bekal kesan arang. Kata tu boleh bawa kau-kau. Yang tak boleh bawa dia kat situ. Oh, kat atas ni boleh lah. Ni kesan. Betul lah. Mungkin lah. Okey. Dah balik dah. Macam mana tadi? Seronok? Apa yang kita dapat masa hari ni pergi kat sini? Dapat mandi. Dapat mandi? Dapat jalan-jalan. Itu je? Itu je yang dapat ini? Dapat makan. Makan sambil tengok air terjun? Makan air terjun, menenangkan fikiran. Wah. Tak bekerja. Tengah bekerja ke tu? Pada yang bekerja, selamat bekerja. Okey. Inilah chalet yang kita orang sewa tu. Dekat jalan nak pergi Pasir Puteri. Okey, ni bilik dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia macam ada TV lah. Dia memang sesuai untuk siapa nak sewa, nak buat aktiviti. Boleh sini. Ada sejadah ada. Ada aircon. Tak ais tak ada lah. Dia ada kettle. Electric kettle tu. Sini air dia. Air pun bersih semua. Memang puas hati lah. Bersih. Semua bagus. Dia terjaga bersih. Dan owner dia pun amat baik lah. Peramah. Okay. Nama nanti nak chalet ni nama Toki Adin. Toki Adin. Kita orang nak gerak ke Kuantan pula lepas ni. Kita akan meninggalkan Sungai Lembing. Kita bergerak ke Kuantan. Kita akan beraktiviti di Kuantan pula. Jumpa kami di sana. Sekian. Kita dah sampai ke Tanjung Lumpur. Nak pergi tapau Seluk Tepung. Seluk Tepung hujung Tanjung. Macam ramai ni. Kalau harap padu lah. Seluk Tepungnya. Kan? Nanti. Tapau. Okay, kita dah tiba bilik hotel Swiss Bell Hotel Kuantan. Bilik B2306. Jom masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay. Cantik lah biliknya. Tapi yang ada offer ni city view lah. Nampaklah Menara Kuantan. Okey lah ni. City view. Okay kan? Oh, ada ayam bot.
Small kitchen. Bawah ni ada apa? Oh, safe. Oh, okey, dia ada letak ais. Okey, tandas dia. Tempat mandi, shower, sinki. Tandas dia. Okey dah, tak payah lah. Bersih. Terbaik. Kolam. Oh, cantik view dia. Ha? Tu lah kolam. Kan Fountain tu. Ni hotel. Kita orang menginap. Swiss Bell Hotel Kuantan. Breakfast. Ada ni. Belah ni laut. Dia breakfast ya. Wah, apa dia ambil lemak. dia ambil boleh. Tambah lagi ya. Biasa tambah. Panas lah. Ni bukan kolam yang panas eh? Ni apa? Tak tahu. Ingatkan kolam yang panas. Bukan eh? Air sejuk eh? Dia letaklah kita buat air kat sana tu. Oh, Wow. inilah aktiviti. Ni ada tempat duduk. Oh, ni tempat duduk. Ini tempat orang mesyuarat. Mesyuarat sampai mendam air. Oh, berat ah. Kat sini sedap lah sebab dia punya air ni ada tolak-tolak kat belakang ni. Saya tak urut-urut. Awak patut duduk sini lah. Oh, dia urut badan. Serius? Dah. Dah dingin. Ada pelangi. Ada pelangi. Wah. Serius lah tu. Dia tak tipu. Ha. Ada pelangi betul lah. Saya tu nak main tuang-tuang tu. Pergi main tuang-tuang tu. Lagi tak? Ada? Habis. Ada. Namanya? Sabar tak sabar. Nak mana dah? Dapat budak menjadi je. Aktiviti kami hari ni memang melumpuh dalam hotel dia. Pagi tadi mandi kolam, ni petang ni pun nak pergi mandi kolam lagi. Air surut lah hari ni. Petang ni surut air. Laut. Dia ni nak pergi main gym sejam kot. Sini pun ada gym juga. Tapi sampai pukul, daripada pukul 8 sampai pukul 7 malam je gym dia. Boleh okey lah sini. Gym dia menghadap laut. Sweetmeal dia. Basikal. Dah, aku nak pergi mandi kolam. Jual dia seorang kat sini. Bye. Okay, jom sekarang kita nak mandi kolam. Tunggu. Cantik ya pemandangan ni. Air surut.
Cantik kan? Ya, aktiviti kita hari ni melumpuh di hotel. Melumpuh. Kita dine in je. In room dine. In room dine je. Malas nak keluar-keluar. Order je daripada dalam bilik. Kita orang order air oat cha. Oat campur matcha kot. Ni fresh orange. Lepas tu ni classic fish and chip. Ni salmon. Siapa? Salad. Salmon salad with teriyaki sauce. So ni jalapeno cheeseburger. Beef double cheeseburger. Okay. Jom makan. Ia menyeksa minda dan fizikal, meninggalkan kesan seumur hidup dan memusnahkan masa depan. Anak-anak perlu dididik, bukan dilindungi dari kesalahan. Tunjukkan nilai hormat, empati dan tanggungjawab. Anak anda belajar dari anda, hentikan bully. Bermula dari rumah. Daripada saya, Aswad Jalil untuk T.A. Gegar. Nombor 1, Permata, Pantai Timur. Pasti semua kita ni beri masa produk wear ni. Tapi, sebelum sertai mana-mana produk di Gegar, sewa dulu permata syarat di gegar.my dan fahami betul-betul dulu dah. Kalau peher dan backend belakang, baru boleh tanding. Gegar nombor 1. Kita ada balik. Kita macam mana? Setengah hari, GTH Gegar nombor 1. Permata, Pantai Timur. Dibawakan oleh Teh Wangi Ros 888. Swiss Bell Hotel. Kita nak pergi makan kat loteng Teluk Cempedak. Sampailah. Terbaik. Makan dulu. Tengok apa yang ada dekat sini. Tu bawa kita jalan-jalan. Sampai dah makanan kita. Chicken chop, matcha, cheesecake, view. Ada loteng cafe Teluk Cempedak. Okay cheesecake dah okay. Baik. This is Teluk Cempedak. Yang belah sana platform kayu tu dah tutup lah. Tak boleh lalu. Tidak boleh lalu sampai ujung. Okay cantik ada batu-batu tu lawa lah. Pusing-pusing tu Teluk Cempedak. Nasi lemak ayam gebu. Ayam gebu mana yang gebu tu? Lama tak di sini. Last tahap bila tahu kita sama sekolah tu. Di sini. Pada Melaka kat sini. Dulu tak ada fasiliti ni kan. Tu apa benda tu? Sauh kapal apa tu? Banyak gerai. Tengok si sauh tu. Kau pegang. Masjid Negeri Pahang. Kita singgah dulu Masjid Negeri Pahang. Menara 188. Tu. Masuk sana lah. Masuk sini ya. Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Mantap. Oh ni pun
Masjid Sultan Ahmad 1 kan. Mana? Sejawi. Masjid Sultan Ahmad 1 lah. Oh. Jom. Kita gerak ke Tanjung Lembu. Oh, kita try anak ikan bakar. Zik anak ikan bakar tapau Tak sempat lah. Dah nak pukul 5 petang dah nak balik. Jauh pergi perjalanan ni. Jom kita tapau. Ikan pari yang saya cakap. Luas kedai dia, besar. Pilih ikan kat sana tu ah. Pilih ikan. Tu ambil order lah di meja. Kita nak balik dah. Jumpa lagi next episode. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh perjalanan kita ni ya. Bye.